Susu bukan sekadar makanan. Ia satu sistem komunikasi biologi. Bahagian 1. Apa yang sains fikir dahulu? Selama bertahun-tahun, sains anggap susu ibu sebagai bahan api. Kalori masuk, bayi membesar. Tetapi data tidak menyokong cerita ringkas ini. Bahagian 2. Penemuan Kate Hinn. Dalam kajian primate, saintis Kate Hinn menemui satu yang pelik. Susu berubah mengikut bayi. Ibu yang menyusukan bayi lelaki menghasilkan susu lebih tinggi lemak dan protein. Ibu yang menyusukan bayi perempuan menghasilkan susu lebih banyak dengan nisbah nutrien berbeza. Ini bukan kebetulan. Ini pelaburan biologi. Bahagian 3. Susu berubah mengikut masa. Susu ibu berubah semasa penyusuan. Susu awal lebih cair. Semakin lama bayi menyusu, kandungan lemak meningkat. Sebab itu, penyusuan lebih lama beri susu lebih kaya. Susu juga ikut ritma harian. Beberapa komponen berubah sepanjang hari. Bahagian 4. Susu dan sistem imun. Susu ibu mengandungi sel imun hidup, sel darah putih, macrophage, antibody. Apabila ibu atau bayi sakit, sel imun dalam susu meningkat. Ini telah dibuktikan dalam kajian manusia. Susu bertindak balas terhadap jangkitan. Bahagian kelima, tentang air liur bayi. Apa yang tepat? Ada yang kata air liur bayi masuk semula ke payudara dan hasilkan antibodi khas dengan cepat. Versi tepat begini. Aliran balik kecil semasa menyusu mungkin berlaku. Ia mungkin mempengaruhi persekitaran susu. Tetapi bukti paling kuat menunjukkan ini. Apabila jangkitan berlaku, sel imun dalam susu meningkat. Itu fakta. Bahagian 6. Fakta paling menarik. Susu ibu mengandungi lebih 200 jenis gula khas. Bayi tidak boleh hadam gula ini. Ia ujuk untuk memberi makanan kepada bakteria baik dalam usus. Itu reka bentuk biologi. Susu ibu bukan statik. Ia berubah ikut masa. Berubah ikut kesihatan, berubah ikut bayi. Apa yang nampak seperti nutrisi biasa sebenarnya sistem biologi yang sangat kompleks. Itulah sebabnya susu ibu tidak boleh ditiru sepenuhnya.